Setelah melakukan pendedahan besar pada minggu lepas, Garosero Research Institute baru-baru ini memuat naik lagi sebuah video terbaru mendiang Kim Sae-ron bersama pelakon Kim Soo-hyun yang didakwa di kediaman pelakon wanita itu. Menerusi saluran YouTube Garosero, pelakon lelaki termahal di Korea itu dilihat sedang berbual dengan mendiang dan menggosok-gosok belakang pelakon wanita itu yang sedang tangannya. Pihak Garosero juga memaklumkan bahawa mereka mengambil langkah berkenaan kerana agensi Soo-hyun iaitu Gold Medalist berulang kali menafikan dakwaan mengenai hubungan masa lampaunya dengan Sae-ron yang pada ketika itu masih di bawah umur. Mereka juga pada masa yang sama memberi amaran bahawa jika Kim Soo-hyun masih tidak membuat permohonan maaf kepada keluarga Kim Sae-ron, pihak mereka akan mengeluarkan lebih banyak video yang didakwa memaparkan wajah pelakon lelaki itu dengan lebih jelas lagi. Sejak berita mengenai pendedahan hubungannya dengan mendiang, kebanyakan jenama fashion mewah telah menamatkan kontrak mereka dengan Kim Soo-hyun dan termasuklah drama Knock Off yang bakal ditayangkan di Disney Plus yang ditunda tayangannya buat masa ini. Semoga Kim Sae-ron mendapat keadilan.